bisnes kereta sewa ni, the best part adalah kita, benda ni dia boleh automation tau. Dia bukannya kita kena buka kedai. So masa tu saya kerja dekat universiti kan. So pukul 8, pukul 5 memang saya kerja dekat office lah. Tapi bisnes ni dia kita bukannya kena jaga dia. Masa tu tak ada GPS pun, so tak ada. Semua memang manual. Okay, apa yang saya buat adalah macam saya punya office lah. Office saya atas bukit. Lepas tu asrama, lepas tu quarters. So macam saya duduk dekat quarters universiti lah kan. So macam kereta-kereta ni saya akan letak dekat asrama student lah. Asrama student ni ada banyak parking. Student pun mana ada pakai kereta, pakai basikal, pakai motor kan. So parking dekat asrama tu memang kosong. So saya letaklah kereta ni dekat asrama kan. Lepas tu saya kerja macam biasa. Lepas tu saya akan iklan lah. Masa tu tahun 2006 kan. So memang iklan secara manual je. Saya just ambil kertas A4, saya letak kereta sewa, nombor phone. Saya tampal lah dekat papan kenyataan dekat asrama, dekat universiti kan. So student bila dia orang balik kuliah je, dia tengok iklan, dia akan contact saya lah. Masa tu SMS je. Dia orang akan SMS. Kalau dia nak sewa kereta, dia akan SMS lah. So saya masa tu, kalau customer nak sewa kereta, dia orang ni kena ada, dia ada kena waiting list. Sebab apa, kereta 2 biji je. Student ada 5,000 orang. 5,000 orang. Lepas tu staff universiti ada 200 orang. So student, kalau customer nak sewa kereta, dia kena waiting. Dia kena bagi nama, kena ada waiting list. Okay, so biasanya pagi lah. Macam pagi ada student sewa dalam 3 jam kan. 1 jam RM5, 3 jam RM15. So pagi satu kereta dapat RM15, 2 kereta RM30 lah. So pagi dapat RM30, petang RM30, malam RM30, RM90 satu hari kan. So macam mana saya buat? Student kalau dia nak sewa kereta, dia SMS. Lepas tu saya cakap, okay, kereta nombor plate scan ada dekat parking ni. Parking dekat ni kan. So kunci saya cakap saya letak dekat spring tayar depan sebelah driver. Kunci kereta saya letak dekat spring depan ni kan, saya selit lah. So student dia akan pergi dekat parking, dia tengok nombor kereta, lepas tu dia pergi dekat tayar depan sebelah driver, dia ambil lah kunci. Lepas tu dia buka pintu, and then start engine, jalan lah kan. So lepas habis pakai kereta, student ni dia akan SMS kat saya lah. So dia SMS, saya kata okay, sekarang ni kalau dah habis pakai, duit letak bawah kapet sebelah driver. Lepas tu kunci pun letak bawah kapet dekat driver. Pintu semua lock, keluar, lock pintu. Kereta ni dia tak pakai remote, dia manual je. Tekan lock tu, tutup pintu. Okay, so kereta tu memang lock lah. Duit kereta sewa semua ada dalam tu. Sebab masa tu tak ada online transfer lagi kan. So saya waktu tengah hari lunch hour, saya akan turun daripada office, pergi, saya bawa kunci spare kan. Saya bawa kunci spare, buka pintu, saya lock kapet sebelah driver, ambil lah duit dengan kunci kan. So pagi tu dapatlah RM30 kan. So lepas tu saya lock balik kereta semua. Kunci tu saya letak balik dekat tayar depan sebelah driver ni. So yang ni dapat RM15, yang ni dapat RM15, RM30 pagi kan. Boleh lah buat pergi buat makan tengah hari kan. So petang budak sewa lagi 3 jam, dapat RM30. So habis kerja pukul 5. Biasanya kalau kereta tu tak ada orang sewa, saya akan cuci lah. Saya akan cuci kan. Alright. So malam ada lagi student sewa, dapat RM30. So RM90. RM90 memang kereta ni hari-hari jalan. RM90 kali dengan 30 hari, 2,700 kan. Kereta ni bayar loan dalam 460, dapat 2,000 lebih. Okey tak tuan-tuan? You buat benda ni part time, so boleh dapat 2,000 boleh dapat. Kan. Okay, the best part adalah tapi masa tu saya cakap kalau dapat RM300 dah okey lah. Tapi memang lebih kan. Dan saya nampak lah kehidupan saya memang berubah. Sebab apa, memang duit gaji saya memang habis bayar hutang saja, tapi saya ada duit ekstra kan. So saya nampak hidup saya berubah bila saya boleh membina satu perniagaan, dan perniagaan tu dah sama macam gaji. Kalau you nak keluar daripada masalah kewangan, masalah hutang kan,
So you kena buat satu bisnes, dan bisnes tu dia income dia tiap-tiap bulan sama macam gaji you. Kalau gaji you let's say lah 2,000 kan, so you kena ada satu bisnes yang boleh generate RM2,000 sebulan. So hidup you akan berubah. Kan? Ada tak kat sini yang ada masalah kan, gaji, duit gaji tak cukup? Sebab apa saya bermula dalam keadaan memang dengan duit gaji tak cukup, hutang keliling pinggang kan, memang tak ada apa-apa kan. Ada kan. So dan masa saya nak mula ni tuan-tuan, saya nak kena ada modal 3,000 kan. So macam sekarang ni, you kalau nak join, you tak ada kereta, RM300 je. Masa dulu saya nak mula, saya kena cari modal 3,000. Sebab apa, nak beli kereta ni 2 biji, kena bayar down payment 3,000. Saya tak ada duit. Okay, so tak ada duit. Saya masa tu kebetulan hujung tahun, staff government ni dia dapat bonus kan. So saya dapat bonus, saya ambil RM500. Isi saya pun kerja government, dia pun dapat bonus, saya pinjam duit dia RM500 kan. Lepas tu saya ada kawan, saya pinjam duit kawan saya RM1,000. Lepas tu saya ada kad kredit. Dalam kad kredit tu ada duit, saya pergi bank, saya ambil duit cash daripada kad kredit. So 500 campur 500 duit isi saya, pinjam kawan RM1,000, ambil duit kad kredit RM1,000, dapat RM3,000. So daripada RM3,000 ni lah saya beli kereta lah. Tapi dulu susah tuan-tuan. So dulu kalau nak mula kena ada kereta kan. Macam sekarang ni you all, saya dah mudah kan. You tak ada kereta pun tak bayar, tak boleh. So you just daftar je, bayar RM300. Kereta saya punya team boleh supply kan. Alright. So and then macam demand tu banyak, kereta tak cukup. Maksudnya saya pula nak beli kereta tak boleh. Sebab kalau saya apply loan bank memang reject. Sebab apa, komitmen saya dah tinggi lah. Tapi saya dapat idea, demand banyak, kereta tak cukup. Saya cuba cari pengusaha kereta sewa lah yang boleh JV dengan saya lah. Masa tu saya jumpa seorang toki Cina lah, nama dia Desmond. Kan. Boleh kan. So kalau you nak tahu lebih lanjut lah, you boleh WhatsApp saya 012-875-2002. Nanti saya bagi nombor phone, you boleh WhatsApp saya. Nanti saya bagi you link masuk dalam grup WhatsApp. Dalam tu boleh tanya soalan. Kan.